Bismillahirrahmanirrahim. Oh yo, kelong lain macam ni bang. Nazak sangat nampaknya tayar dia tu. Bahaya le. Wah. Bukan main sedap lagi kau ya. Bergolek-golek pula dia atas jalan tu. Nak rehearsal kejadian akibat lepas kena langgar ke apa? Kau tengok nombor plate dia. NCA. C tu separuh aja tinggal. Belah bawah tu aja yang betul-betul dia punya nombor plate tu. Yang belah atas tu, C yang belah atas tu, dia tambah dengan liquid paper ke. Kreatif dan cost effective. Hari ni aku keluar, aku pergi kerja lambat sikit. Harap-harapnya jalan pun tak berapa lah, nak meriah kejap lagi. Janganlah jam sangat. Sekarang pukul 9 suku. Ada dekat sini dalam 20 minit sampai kot. Boleh terlajak pula tidur tadi. Harapan setinggi gunung. Dari sini dah jam lah. Apa hal agaknya ya. Kau tengok depan tu. Tapi firasat aku mengatakan jam ni dia sampai dekat susur masuk Serdang tu. Kebiasaan je lah dia jam. Sebab kereta bersusun-susun nak keluar ikut Serdang tu. Aku tak tahu pasal apa. Ambulans pun sangkut baik. Kenapa dia tak ikut lorong kecemasan? Tak faham lah saya. Oi, ada geng. Oi, laju punya geng. Relax lah geng. Kejauh. Dalam jiwa. Oi, yo, kenapa bang? Bersantai-santai di tepi jalan, duduk di atas helmet. Kenapa? Ada ruang dan peluang di sini. Bagaimana saya ingin teruskan ke kanan lagi? Sempat atau tidak? Mantap. Aku ni dah lah jenis malas nak toleh-toleh belakang. Nak tak nak aku kena 100% bergantung harap kepada Sheikh Mirul. Sebab itulah tak kuasa aku nak pakai Sheikh Mirul kecil, comel lote tu. Tak nampak. Tak lepas pula. Adai. Lepas tak? Ya. Nampaknya saya tersekat di skala gear 4 je daripada tadi lagi ni. Sabar je lah. Tunggu saya naik SPE tu kejap lagi. Kat sini awak tahan-tahan saya punya gear. Okey. Lagi clear dah. Depan tak clear lah. Mantap lah. Nak masuk tidak? Masuk. Mantap. Nak masuk tidak? Mantap. Okay deh. Okay. Let's go. Tapi dekat sini kan, aku tak suka ni. Dia punya bonggol kecil ni. Aku rasa bukan kat sini je lah. Dekat highway yang mengamalkan polisi meletak bonggol kecil ni, yang lain-lain pun aku tak suka kak. Gedek. Ditabik-tabiknya kita. Saya bukan askar, bukan polis. 9.40 aku sampai office. Dah terlajak tidur pagi tadi. Ini makannya. Panasnya ya Allah. Bagi saya jalan dulu bang. Terima kasih. Cantik. Exit the roundabout. Okay. Mantap.
Nak juga potong ikut kiri. Mesti kau punya telur dah dekat ujung tanduk bang kan. Itulah, tak beringat. Nak laju je. Buatnya kalau yang kau langgar tadi itu bukan kotak, memang bersepah kau kat situ tadi. Gila betul lah. Wow. Mantap. Sekali tarik aja berapa ketul motor aku berjaya memotong tadi. Sekali henjut aja mat. Sombong amat. Wow. Dekat sini tak lewat apa. Baris sedia. Maaf, mungkin saya nampak macam selfish, tapi percayalah, saya terpaksa. Okay. Next. Okay. Oi. Mantap. Yeah. White. Potonglah abang depan ni. Dia dengan slownya, dengan kotak penuh dekat depan je, dia nak juga duduk lane kanan tu. Alamak. Makin ke kiri pula dia. Ayo. Signal mana abang van? Abang van. Mantap lah, terus hijau. Jauh ambil lajak. Makcik nak straight ke, makcik nak ke kanan. Tapi okey lah dah ambil lajak jauh siap-siap, nanti dia tak ambil side orang. Ni abang ni nak U-turn ni. Dia nak U-turn, confirm nak U-turn. Betul tak? Pun sama nak U-turn. Dia U-turn dengan tanpa rasa was-was. Wish, kena game saya. Saya ingatkan sudah hijau sini. Rupanya sini dulu hijau. Allahu Akbar. Okay, let's go. Sini baru lepas hujan jalan basah ni. So kalau jalan basah kita kena berhati-hati sikit. Ni apa? Ni car wash. Dia sembuh-sembuh. Air. Jaga. Nice. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?